Hello guys, welcome back to my channel and welcome to my Racun Shopee Januari. So untuk bulan Januari kita ada new series iaitu Racun Shopee Januari. Sama juga dengan siri-siri yang sebelum ni. Aku akan share 3 barang Shopee yang aku pernah beli and aku suka. Siri ni aku tak pasti akan ada berapa video, tapi aku akan buat sampai aku dah tak larat nak record video. First item yang aku nak share is this water bottle. Tara! Yang ni aku beli daripada brand Taiso. This is the brand. Yang ni pun aku dah guna banyak kali and aku suka sangat-sangat. Ya Allah, kau berilah kesabaran buatku, ya Allah. Bagi aku dia sama lebih kurang je macam Montego. Cuma beza dia botol Montego tu rasa lagi solid lah daripada Taiso ni kan. Taiso ni dia rasa macam dia ada texture dekat botol ni. Dia agak ringan tapi for me okey je untuk letak air panas, air sejuk. Memang tahan. Aku ambil yang saiz kecil je. Kalau hampa beli dapat sekali dengan this bag. Memang senang. Han nak buat pergi jogging, han nak buat pergi mana-mana, han galah je. Memang tak hilang botol ni. Ni kepala dia macam ni, so pretty. Ada tempat pegang. Dalam dia macam ni. Tada! Nampak tu basah sebab saya selalu guna botol air ni. Letak air sejuk, air panas. Color dia cantik sangat-sangat. Lepas tu harga dia sangat-sangat murah. Memang bagi aku berbaloi sangat-sangat. Kalau hampa nak jimat, hampa beli time Big Sale Shopee. Big Sale yang akan datang ni 15 hari bulan 1. Chinese New Year punya sale. Next item yang aku nak share is this small kipas daripada Gojodo. I'm in love with this fan. Aku suka gila saiz dia. Nampak tak? Memang kecil gila. Sama besar dengan tapak tangan sahaja. Dia bukan setakat kecil. Angin ni pun laju yang tahan lama. Nampak tak? Memang love guys. Angin dia sampai 100. Siapa yang dia segan-segan, malu-malu nak pegang kipas kat tempat public ataupun dia ada anak kecil macam aku, susah nak pegang banyak barang, beli this one. Memang macam kecil, orang tak perasan, sambil pegang anak pun boleh. Bateri tahan lama, lepas tu nak charge pun sekejap je. And dia sangat-sangat cantik. Kaya-kaya ni belilah seorang satu. Senang. Last item yang aku nak share. This is my favourite item. Ialah lampu study. Aku jumpa ni dekat Shopee. Harga dia sangat-sangatlah murah. Dah RM20 macam tu. Ke RM10. Memang murah. Lampu ni function sangat-sangat weh. Lepas tu dia boleh lipat jadi macam ni. So kalau Han nak bawa pergi mana-mana, kau nak balik kampung kau, nak bawa pergi belajar kau, atau Han nak buat kerja malam-malam kau pun, senang. Kecil, boleh lipat, boleh simpan dalam handbag macam tu je. Hampa on dekat belakang ni, dia kena charge tau. So this is the lampu. Dia ada 3 jenis lampu. Hampa boleh touch dekat sini je. Nampak tak? Ini 1, ini 2, ini 3. 1. Ni betul. 1, 2, 3. 3 ni dia mix white and warm colour. So pretty. Cerah tak weh? Kenapa aku tak pakai lampu ni? Jadi cerah lah weh. Maaf lah weh. Kalau hampa nak buat konten pun kan, sebab dia boleh strip macam ni. So kalau Han nak buat konten pun, kalau Han rasa gelap tak ada lampu, Han pakai lampu ni. Fashion weh. Ini kalau charge lagi terang. Ni memang aku suka dia punya colour ni. Sebab bila tulis tu tak sakit mata. Lampu dia ni Han boleh adjust 180 darjah. Gitu. Dia punya body ni pun boleh turun macam ni. So dia kalau Han nak tengok jauh lagi ke, Han nak macam ni kan pun boleh, Han nak angkat pun boleh, Han nak straight pun boleh, semua boleh. So ini saja 3 barang daripada Shopee yang aku beli dan aku suka. Macam biasa kalau hampa nak beli semua barang yang aku beli ni, boleh tekan dekat shopping bag kat bawah ni. Allah, dia buka lampu dah. Shopping bag tu ada dekat screen bawah sebelah kiri. Okay, I think that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye bye. Let's go. Love you.